Hai, saya datang nak berbuka. Kita scan dulu. Okey, ni masuk-masuk je. Dah bahagian dessert Okey, ni dessert dia guys. Dessert. Okey, ada agar-agar pun ada ni kuih-kuih Melayu. Kuih-kuih Melayu. So, ni bubuh. Bubuh jagung. Badak berendam pun ada. Okey, kita ada pulut hitam pulut hitam. Bubur pisang, nangka. Ni apa? Sagu. Kita ada ABC ABC. Boleh mesin sendiri. Aiskrim. Dan sebelah situ kita ada biskut. Kita ada biskut. Bubu ada ikan. So ni krepek. Lauk-lauk Melayu kita ada gulai kambing, kita ada gulai ayam, kita ada gulai daging. So dodol buat live. Kacau Ada api real ni. Real Ada api, kita zoom. Ada api guys. Ini bukan tipu Tengok yang masak dodol dia pun comel je. Okey, terima kasih. Ini section nasi nasi. Okey, kita ada lauk bubur lambuk. So kita ada lemang dengan serunding. Kita ada udang goreng kunyit. Kita ada kari sotong. Sotong kat dalam. Kita ada masal. Kita ada ikan masin masak lemak, rendang paru. Ini sayur petola. Okey, petola dengan kangkung masak belacan. Jom kita zoom tempat lain. Kita dah masuk session rebus-rebus, celur-celur ini ala-ala steamboat lah. So ada mihun, ada kuih tiaw semua. Ni kuih pau ada. Ni session kari pap dengan cekodok. Cekodok apa? Cekodok bawang. Cekodok bawang. Cekodok kuih kasturi. Panas-panas kan? Panas-panas. Ni kuih kasturi. Ni lempeng. Lempengnyo. Tu dia, lempengnyo. Mantap dengan sambal ini rare lah. So kita ada sate. Ni lah dengan dia punya condiments lah. Jom tengok session lain. Okay guys, ini session goreng-goreng saya favourite juga ni. Ayam gunting guys. Biasa kita tengok dekat bazar je ada ayam gunting atau dekat food truck. Ini dekat buffet Milia ayam gunting. Tengok tu. Ada pula ubi kentang goreng bang, panas-panas. Ayam golek Ni ubi kentang sekali makan dengan kambing. Siap dengan sos sekali So barbecue. So tengok. Ni dia nasi biryani Berani. Iyalah kot. Saya pun tak tahu. Jom kita tengok section lain. Ni pula corner ni ada nasi ayam Nasi ayam yang ayam roasted dengan ayam rebus. Saya pun tak tahu juga. Ni kondimen dia. Kita ada ikan bakar guys. Ikan bakar. Dengan dia punya cili taste dia. Ini yang dah siap bakar. Dan kita ada juga roti john. Okey bang. Mantap. Ini cold section salad. Siapa yang diet tu boleh lah makan kat sini. Siapa nak kuruskan cepat badan tu, puasa lepas berbuka makan ni je. Ni pula ulam Melayu. Sambal belacan, cecaluk semua ada. Kaki ayam ada. Sotong apa semua. Tengok apa ni. Kerabu suun pun ada. Kerabu suun tu ikan sepat So yang ini siapa yang minat seafood tapi bukan untuk yang gaut, tak sesuai. Ini cantik juga dia punya arrangement seafood
ada ketam, ada mussel, ada siput buluh, ada udang. Okey, macam-macam guys. Ni rojak pula, rojak asam yang mengandung tu. Okey lah ni makan asam Lelaki tak boleh kot. Lelaki boleh lah. Yang mana boro-boro itu boleh jugalah. Okey guys, ni buah, dessert buah. So jom kita tengok air pula. Okey, yang ini bahagian air panas pula Bahagian air panas. Kita ada teh tarik. Ni kita ada coffee machine. Ni apa ni? Coffee machine betul lah ni. Kalau nak pandai buat sendiri boleh lah pakai coffee machine ni. Senang je, ada instruction Sini cawan semua ada. Okey guys, jom kita ambil lah mana yang kita nak makan. Kita dah habis scan Saya mula-mula nak ambil lemang Saya punya selera ni pelik sikit. So saya ambil lemang dengan udang masak kunyit. Kita ambil 3 ekor lah, secukup rasa. Dan kita ambil sotong. Saya ni suka seafood guys. Sotong dia sotong besar-besar Tu dia guys. Ada kambing guys, tapi saya tak ambil kambing. Saya ambil dia punya wedges dia. Kita ambil wedges dia. Okey, saya buka bersama Ron, bersama Puan Rozia, yes, bersama Rina. Okey, kita tengok makanan dia orang ambil Rina ambil bubur air kosong. Puan ambil salad. Diet lah. Okey, diet mantap Okey, Ron ambil kaki ayam. Okey, ini rare guys. Ini rare. Saya tak reti makan kaki ayam. So dia ambil lempeng, sate dengan kari pap. Ni apa, cekodok? Ni samalah dengan saya. Saya dah ambil yang tadi tu Okey. Kejap lagi kita makan guys. Mantap. Guys, kita nak ambil ayam gunting dekat hotel ada ayam gunting pula guys. Saya dah lah favorite ayam gunting ni. Padahal mana-mana boleh jumpa, tapi ni special. Dia orang buat sendiri sebab ayam dia pun dia proses sendiri. Ni bukan beli yang dah packing siap. Okey guys, kita taruh panas-panas atas pinggan. Sudah, chef akan tolong kita taruh panas-panas sedap guys. Saya memang suka ayam panas-panas ni. Sos specialnya chef taruhkan sos. Mayonis bukan? Cheese bang. Cheese. Siap kita taruh mayonis. Wow. Chili sos sikit. Mantap. Ini ayam gunting special Yang last bang, ini dia punya pepper dia. Oh, ada lagi satu. Ada lagi satu. Special punya bang. Special punya. Ini favorite saya guys Saya goreng-goreng ni favorite lah. Okey bang. Terima kasih chef kerana menyediakan Masih chef. Masih mantap. Okey guys, jom kita makan ayam gunting. Panas-panas ni favorite. Favorite guys. Ini dah macam ayam KFC. Bukan ayam gunting. Raya kat sini je ke? Raya kat mana? Raya kat sini. Tahun ni dah macam ayam KFC tahun ni dengan tahun lepas teraya kat sini. Kat mana? Kat sini. Kakak kampung kat mana? Sembilan. Jauh sangat. Mana jauh? Jauh sangat. Guys, jom kita ambil sate. Kita ambil secucuk lah. Nantikan kenyang. Tadi dah ambil ayam gunting. Kita ambil daging secucuk.
kita kenakan dengan nasi pit, timun, bawang sikit. So kita ambil kuah lah. Nanti tumpah guys. Panas. Okay, jom makan. Kita dah ambil sate tadi. Kita try sate ayam. Timun, nasi pit. Ayam dia okey, sedap. Daging ni pun sedap. Ini guys, ini favorite ramai ya, kambing golek. So kita ambil 2 potong sebab kali makan banyak kan, nanti kekenyangan. So kita ambil ayam golek juga. Kita ambil bahagian ni lah, dengan fries sikit. Secukup rasa. So kuah kita taruh. So untuk kambing pula kita ambil ni lah. Kuah apa ni saya pun tak tahu lah. Macam sambal belacan pun ada. Okay, kita siap. Jom. Okay guys, kita try kambing dengan ayam golek. Kambing kita campur dengan fries tadi ya. Cuma dia tak panas. Kalau panas dia dah. So dia sejuk, itu okey lah. Kita try ayam golek. Ayam golek dia sedap. Kuah kacang ni kot. Sedap. Okey, kita ambil sekodok sekodok bawang. Sekodok bawang sebiji. Okey, sekodok bawang, kita taruh sos. Kemudian kita ambil, alamak penuh lah guys, pinggan. Saya ingat nak ambil lempeng ikan bilis. Macam mana nak muat ni? Kita ambil je lah Kita ambil sekeping. Oh, ni favorite ni. Mantap guys. Okey. Jom kita try lempeng sambal. Lempeng sambal. Kita tengok saya lempeng sambal ni. Lempeng sambal dia sedap. Lempeng sambal guys. Jarang nak dapat. Masa kecil je boleh dapat lempeng sambal ni. Sebenarnya sambal dia macam sambal dekat kampung. Lebih kurang sambal kat kampung. Mengimbau kenangan lama lah. Kampung nanti ada wujud.
Kedua lemang. Saya nak makan juga dengan sambal tadi. Sebab sambal tadi sedap. Sambal petai saya rasa. Bagus. Kodok ni pun saya nak makan dengan sambal tadi. Senang cerita, favourite saya sambal lah. Oh, ni kodok bawang lah. Sedap lah guys sambal. Lagi tambah. Kita try sotong. Okay. Kita try udang lah. Fresh. Timing kau nak pergi makan. Kita try wedges wedges dengan sambal. Semua dengan sambal guys. Okay, chef dah masak daripada kuali. Panas guys. Panas ikan pari Ikan pari bakar. So kita akan tambahkan sos. Alamak, susah sikit nak letak pinggan. Okay, kita akan tambahkan sos ni lah. Sos kicap. Sos apa nama ni Kicap. Sos kicap. Mantap guys. Dan kita akan tambahkan apa ni, cili ayasam. Mantap. Jom kita makan guys. Kita dah ambil pari tadi. Comel comel pari ni. Pun tak pernah, Kita ambil panas-panas. pun tak pernah nak join geng merah ke kita ada connection kat situ. Tak. Tak ada. Goreng panas-panas pun sedap. Because Kalau the sejuk thing is, saya tak minat. like in sales, okay, for hotel of that, that level, number one, Sedap. it's my age. Okay, I'm already Saya pun minat sangat ikan bakar, tapi lepas panas saya sedap. Number two, apa kata tu? So they don't say that they don't take because they cannot be discriminating, but politely they will say that maybe I'm not qualified ke. Okay, rasa tak? Sebab kita orang dulu majoriti macam tak ada yang duduk. They are still. Okay guys, kita buat coffee latte tu dia. Kita tekan aja. Tu dia keluar guys. Okay, macam biasa tunggu penuh lah. Siapa yang minat kopi ni memang favourite lah kopi dia pula. Cafe latte kita dah siap guys. Jom kita try. Cukup lemak. Refreshing. Okay, ada banyak dessert Saya pun tak tahu nak ambil mana satu. Kita ambil benda yang kita tak pernah makan lah. Ni apa benda pula ni? Ni macam mana nak ambil ni? Ni agar-agar ke apa ni? Oh, agar-agar lah. Oh, dia makan dengan apa pula ni? Makan dengan kacang lah guys. Apa benda nama ni?
Kita ambil dah. Asal pelik kita ambil. Bagus. Nanti So Ron ambilkan buah Melaka, Ron. Buah Melaka dalam 2 biji. Saya favourite buah Melaka dengan apa ni, apa yang putih, apa nama dia, tepung pelita. Tepung pelita. Ni pun favourite saya kak, tepung pelita. So satu pulut tu Ron, pulut yang ada inti atas, pulut biru ni, tak tahu apa nama ni. Apa nama ni? Pulut biru kaya. Pulut biru kaya. Okay guys, jom. Okay guys, ni favourite buah Melaka. Dia betul-betul tak? Meletup tapi dah sejuk. Saya suka pedas-pedas. Pedas-pedas. Saya suka pedas-panas. Dato' ingat tahu sambal kan? Sorry guys, panas-panas. Sambal saya memang favourite. Dalam tu agaknya ni yang jenis yang dalam tu sambal. Dalam dia sambal. Okay, ini kuih pelik sikit tak tahulah agar-agar tu kacang. Tak pernah nampak pula. Tu namanya ni raindrop. Raindrop? Ya, macam kat Ipoh punya Ipoh. Tapi tak ada rasa apa. Agar-agar tahu kacang je lah. Dia tak ada different. Apa pun sebenarnya. Kosong. Cuma viral sebab orang promote je. Pulut biru dengan kaya. Sedap sebab dia punya ni ke lah. Dia punya kulit dia. Sama juga. Sebab sejuk. Kalau panas saya suka. Tepung pelita dia okey ke? Ni tepung pelita. Tepung pelita dia okey. Ada sengkuang. lebih suka bazar punya pelita. Sebab pandan dia buat smooth. Kalau yang ni dia tak nak use kan. Okay, kita try benda lain. Ron akan tolong saya ambil dodol ni pakai chopstick. Wah, ni agak style juga lah. Susah. Wow. Oh. Dah macam makan ambuyat tak apa, letak je dengan chopstick tu. Saya makan dengan chopstick sekali. Mantap guys. Panas-panas daripada kuali kita makan dodol. Mantap. Okay, kita dah ambil dodol Ron tolong ambilkan untuk kita. So first time makan dodol pakai chopstick. Panas-panas pada kuali tu. Sedap. Ni dodol ke ambuyat guys? Sedap ah. Dia cair, betul-betul cair. First time saya makan dodol pada kuali. Biasa kita makan dodol beku. Sedap ah. Lain kali balik kampung, kalau nak makan dodol tu ambil pada kuali. Sedap. Saya pula suka makan panas-panas. Guys, kita ambil buah pula Kita ambil tembikai. Kita ambil nanas. Kita ambil apa ni, papaya. Lekat pula. Kita ambil tembikai. Kita ambil tembikai susu. Kita ambil mata kucing. Jom. Ni pencuci mulut. Mini kakak. Salini lah nama Kali ni dia. tak tahu je lah kakak dia lah. Di situ lah yang satu dia selalu sangat suka body shaming. Last sekali kita ambil asam lah guys. Semua kita dah makan.
Kita ambil asam jambu ni dekat stesen minyak pun banyak ni, tapi craving kita ambil lah. So kita ada asam apa, buah cermai. So kita ambil mangga lah, mangga. Kemudian last sekali kita ambil anggur lah. Anggur. Oh, colour tak menarik, kita ambil ni lah. Kita ambil betis juga, bagi colour dia vibrant sikit. Bagi colour vibrant. Oh, hampir jatuh. Nasib baik tak jatuh. Jom kita makan asam. Guys, penutup kita nak makan asam lah. Asam. Saya bukan mengandung kan, ini memang nak makan asam. Tengok ni, tengok sidar. Dia kata tak, it's not even. Dia katakan like this post, follow sidar. Okay, and then do you see any increase? Imbas kita tengok buffet sekali imbas buffet dan kawasan. So kita lalui tempat tadi. Ni penutup penutup. So kita tengok keluasan kawasan dia. So dia sampai ke belakang sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Okay guys, kita dah bedal tadi kau-kau punya. Ini penutup kita. Kita jumpa anda di episod akan datang. Bye guys. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Mantap. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.